Salam sejahtera dan welcome back to my channel. Kepada anda yang belum lagi subscribe channel saya, boleh tekan butang subscribe kat bawah ni dan follow channel saya ni, okey? Subscribe tu percuma, tak perlu sebarang pembayaran. Cuma bila kamu subscribe, bila saya update berita ataupun informasi, kamu akan dapat notifikasi. Okey, topik hari ini adalah berkaitan DBKL telah menyita penjaja warga asing. Okey, dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh DBKL, pihak DBKL telah melaksanakan satu operasi sitaan terhadap penjaja warga asing yang berniaga tanpa lesen di sekitar Jalan Gading, Jalan Ampang dan Jalan Bukit Bintang. Okey, jadi mereka ni telah melakukan sitaan ni mengikut undang-undang yang mereka kuasakan. Okey, dalam operasi kali ini pihak DBKL telah menyita peralatan atau barang-barang jualan warga asing seperti jagung bakar, dapur pemanggang dapur pemanggang saya rasa untuk bakar jagung tu lah. Belon berlampu ni jual belon-belon yang ada lampu dalam klip-klip tu, cermin mata dan lain-lain peralatan. Okey, so pihak DBKL telah merampas peralatan-peralatan ini. Okey, dan kesemua barang-barang yang disita ni telah dibawa ke stor sitaan DBKL. So kepada warga-warga asing dekat Malaysia ni, okey, anda tidak dibenarkan untuk menjalankan aktiviti perniagaan penjajaan di tepi-tepi jalan ikut suka hati. Memang tak dibenarkan. Jadi kepada anda, jangan suka-suka membuat negara ni macam negara sendiri. Negara ni ada undang-undang dan hormat undang-undang negara ini. Okey, so kepada yang ada info-info berkaitan penjaja warga asing tepi-tepi jalan ni, boleh berhubung atau membuat aduan terus kepada pihak berkuasa untuk tindakan diambil. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.